what's up, kaki konten di sini dude. Kita bakal bahas konten yang mantul no fruit. Jangan lupa subscribe, keep it all in tune. Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke podcast Kaki Konten bersama saya Bro Jeb. Dan kali ini kita bawakan pada korang semua pendengar-pendengar podcast Kaki Konten seorang storyteller. Dan mungkin kepada anda semua yang di luar sana pendengar kita podcast Kaki Konten ni mungkin adalah content creator juga yang biasa buat konten, pernah tak? Ataupun yang consume konten-konten di mana-mana platform, TikTok, YouTube, Facebook dan sebagainya. Pernah tak korang nampak satu video yang bila korang nampak tu korang jadi ketagih untuk habiskan? Itu adalah salah satu trik dan juga skill berkaitan dengan storytelling. Jadi banyak sifu-sifu ataupun orang share yang mana mengatakan skill storytelling adalah skill yang profitable untuk zaman sekarang. So, hari ini kita bawakan kepada anda seorang storyteller, content creator storyteller iaitu Tuan Azmi Jamaluddin. Apa khabar Tuan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Ya, selamat datang ke podcast Kaki Konten. Pertama sekali macam saya mention awal tadi, insya-Allah anda akan mendengar ilmu-ilmu berkaitan dengan content creation dan terutama sekali storytelling lah. Kita mau belajar, kita nak belajar skill storytelling ni Tuan, daripada Tuan Azmi Jamaluddin, yang mana Tuan Azmi Jamaluddin juga saya follow lama lagi dan sekarang masih aktif buat konten-konten storytelling. Baik Tuan, Tuan Azmi Jamaluddin, mungkin sedikit sebelum kita masuk, mungkin ada audiens dan juga pendengar kita ni yang tidak kenal Azmi Jamaluddin, tapi for sure saya pasti sebab followers Tuan Azmi di TikTok sekarang ni lebih pada 200,000 something. 300. Sekarang dah 300 lebih. 300 dekat betul. 350,000. Siapa yang kenal dengan Tuan Azmi Jamaluddin, cuba komen di bawah guys. Kita mau dengar macam mana proses dia buat konten. Alright. So Tuan Azmi Jamaluddin, pertama sekali klise, soalan klise, macam mana Tuan Azmi ni boleh terjebak dengan dunia ataupun industri content creation ni? Baik. Macam mana terjebak tu, dia seperti tidak sengaja juga. Waktu saya dulu mula-mula, kita kata macam marketer lah, kita buat iklan dan sebagainya. Waktu tu kita banyak spend untuk marketing ni dengan kita bayar. Jadi kalau kita tak bayar, kita tak dapat nak reach audience tu. Jadi sampai satu masa kita rasa kos yang kita keluarkan tu sangat tinggi. Jadi time tu cakap, apa cara mudah kita nak dapat reach tapi kita tak perlu nak bayar. Jadi di situ saya mula sedar bahawasanya konten ni sangat penting lah. Jadi kat situ lah saya cuba mencari macam mana cara aku nak dapat audience yang boleh tengok konten aku tapi aku tak kena bayar kan. Jadi di situlah saya mula menyelami berkaitan dengan konten. Waktu tu lah saya mula kata aku nak try jadi content creator lah. Tapi of course memang tak mudah lah kan. Jadi nak diceritakannya macam mana saya boleh terjebak dengan ni. Ada satu hari tu seorang sahabat saya, dia ajak saya pergi travel ke Terengganu. Okey. Ke Terengganu. Lepas tu waktu tu dia cakap kat saya, Mi, jom kita pergi Terengganu. Saya cakap dia apa yang best? Kali ni kita nak pergi Terengganu, kita nak naik bas double decker. Bas kayaknya bas ni istilah macam bas mewah lah. Jadi cakap tak apa, kita orang booking semua, jom follow je. Jadi saya pun pergilah follow dia orang ni. Jadi bila follow dia orang ni, sambil-sambil tu saya cakap, why not aku rakam konten. Jadi saya pun rakamlah konten waktu tu. Saya rakamlah konten, dia punya tajuk lah, bas paling mewah di Malaysia. Jadi time tu saya macam tak fikir sangat lah pasal ni kan. Just saya cakap, aku buat je lah. Tiba-tiba saya buat tu kan. Saya sampai kat Terengganu, waktu tu sampai kat hotel, saya post video tu. Hari esok pagi saya check, dia punya view memang mencanak. Waktu tu saya post dekat 3 tempat, dekat YouTube, TikTok dengan Facebook. Secara serentak? Secara serentak. Okey. Ni menarik ni. Jadi bila saya post tu, 3 meletup. Serius? Banyak view. Saya cakap, lain macam. Sebelum ni saya dah buat dah konten video pendek ni kan, tapi dia tak pergi. Itu yang dia betul-betul pergilah. Dan mula dari situ saya macam nampak, ni aku ni dah pecah telur dah ni. Jadi kat situlah permulaannya macam mana saya boleh mula konsisten nak buat konten kan. Dan sedia maklum, kalau kita buat konten, masalah dia adalah bila view kita drop, kita akan jadi motivasi kurang kan. Betul. Tapi waktu tu bila view naik, motivasi naik. Jadi waktu tu saya apa lagi, rajinlah buat konten.
cuba eksperimen lagi, lepas tu buat lagi konten-konten yang hampir sama. Dan daripada situlah saya rasa aku rasa aku kena buat macam ni. Dari situlah evolve-nya, berlaku evolusi yang kita buat kontennya. Evolusi. Jadi dari situ banyaklah konten-konten yang kita dah cuba-cuba, dan alhamdulillah daripada saat itu sampai ke hari ni banyak benda yang saya belajar dan banyak benda yang kita tengok, rupanya kena buat macam ni baru boleh dapat view dan juga boleh dapat follower lah. Wah, itu kita nak korek tu nanti. Macam mana nak buat macam ni untuk dapatkan view. Nanti kita akan korek dengan Tuan Azmi Jamaluddin. Yang saya tertarik tadi ni sebab Tuan Azmi post secara serentak di 3 platform yang berbeza. Betul. Facebook, TikTok dan juga YouTube. Dan yang paling perform, yang maksudnya yang paling banyak views dekat TikTok lah. Kat TikTok. Macam sebelum ni saya post juga kat tempat lain. Tapi dia macam kat TikTok pergi, kat Facebook tak pergi, kat Short tak pergi. Dia kadang-kadang Facebook pergi, Short tak pergi. Tapi that moment tiga-tiga pergi. Jadi waktu tu juga saya punya follower dan view dekat dalam YouTube pun meningkat kan. Waktu saya jadi happy gila sebab akaun YouTube ni dah lama dah saya buat. Sikit lah bila rasa kembang sikit lah, meletup kan. Rasa macam rasa bangga pada itu biasalah content creator bila dapat sebelum ni tak pernah dapat view yang mencanak macam tu, tapi bila dapat dia macam amazing. Magic. Betul. Aku ni power. Itu perlu dibanggakan oleh seorang content creator lah. Dan Tuan post dekat 3 platform ni, maksudnya Tuan platform mana yang Tuan bermula? Kalau nak kata bermula tu, kalau nak kira buat akaun tu, mula dengan YouTube. Saya buat mula akaun tu YouTube. Cuma yang mula pergi meletup tu sebenarnya dekat TikTok. Kat TikTok mana yang kita nampak ni boleh pergi ni kat TikTok. Yang dekat Facebook saya punya video tak pergi sangat waktu awal-awal tu. Lebih kepada penulisan lah, pergi sikit. Itu pun saya banyak buat status-status yang pendek-pendek je lah. Faham. Tapi daripada orang tengok dulu like kan 4-5 kan, sampai sekarang kalau sekali post tu ribu ratus. So waktu dapat ratus tu rasa berbunga. Tapi sebelum konten tu meletup, di YouTube konten apa yang Tuan post? Sebelum ni saya macam tercari-cari juga apa konten yang sesuai nak post. Jadi sebelum ni saya banyak buat macam konten education apa semua gitu je lah. Faham. Tapi waktu tu saya macam make sense lah, patutlah tak pergi. Rupanya aku buat konten macam ni. Jadi daripada saya belajar, daripada day by day, hari by hari, saya dah nampak dah apa jenis konten yang saya kena buat supaya boleh naikkan view dan juga boleh naikkan subscriber kat YouTube ni. Dan menarik. Kebetulan pula selepas beberapa tak pasti beberapa bulan selepas ataupun setahun lepas tu YouTube perkenalkan short kan. Betul. Jadi waktu tu saya pun dah mula aktif kat short. Jadi nasib baik jugalah saya terawal antara join short tu. Jadi mungkin sebabkan saya awal, jadi waktu tu YouTube cuba push kan. Jadi saya waktu yang YouTube yang dia kata dengan short kita boleh monetize, waktu tu saya dah hampir-hampir nak dapat, kita kata macam kelayakan lah untuk kita dapat monetization kan. Waktu tu tak silap saya dia kata berapa, 9 juta 90 juta views, 9 juta view dalam tempoh 90 hari kan. Jadi waktu tu 10 juta view dalam tempoh 90 hari. Jadi waktu tu saya dah perform waktu tu. Dan saya pun YouTube mula dapat monetization adalah daripada short. Bukan daripada video panjang. Ini menarik ni. Untuk pendengar semua, saya tertarik dengan Tuan Azmi sebab depan mata saya ni ada case study yang mana beliau ni bukan buat konten dia terus meletup. Dia melalui fasa yang bermula daripada zero lah. Dia try and error, konten try and error. So dia tahu mana konten yang tak pergi dan mana konten yang pergi, dan bila dah pergi tu video dah mencanak meletup, dia teruskan konsisten. Dan jangan ke mana-mana sebab kita akan korek ilmu daripada Tuan Azmi, sebab saya nampak Tuan Azmi lebih berpengalaman sebab dia pun melalui exploring ke semua platform, terutama TikTok dan juga YouTube. So Tuan Azmi, saya pun pernah nampak video Tuan Azmi yang meletup tu, yang video tandas, dan tak perasan pun sebenarnya Tuan Azmi punya channel. Dan tak silap saya nampak dekat Facebook atau YouTube, bukan dekat TikTok. Dan style video tu Tuan Azmi memang dah create, aku nak buat style macam ni, yang jenis bercerita dan juga lengkap dengan info-info. Ke memang time tu tak rancang, tiba-tiba jadi video tu?
Macam mana proses dia tu? Asalnya mula-mula memang tak rancang pun video tu. Maksudnya kita tak rancang pun. Tapi bila kita dah buat banyak kali, kita dah nampak dia punya style tau. Jadi bila saya dah nampak tu, so saya dah tahu dah, okay, untuk video aku ni, macam contoh sekarang kalau tuan-tuan ada apa-apa perasan, bila tengok video saya, akan ada kita bercakap kat depan tu, lepas tu akan ada kita selang-selikan dengan footage kan. B-roll. Jadi B-roll kan. Jadi itu yang kini saya punya macam kena kata trademark tak? Trademark orang lain pun buat benda sama. Betul. Tapi maknanya style video saya macam tu. Orang tahu dah. Bila tengok Azmi, orang dah tahu dah. Azmi punya video macam ni. Cuma kalau tengok dari segi evolusi daripada awal dulu sampai sekarang, dia mungkin dari segi editing je lah berbeza sikit. Faham. Kalau dulu saya buat video, satu frame tu nampak satu muka kan. Sampai nampak je lah. Tapi sekarang saya dah cuba kecil kan. So dari kecil tu saya jadi dia duduk kat center kiri atau kanan. Jadi saya dah cuba ubahlah cara tu. Itu pun sebenarnya berdasarkan komen-komen orang dekat dalam YouTube juga ataupun kat TikTok. Kan dia komen lah, bang, wah, nak tengok footage lah apalah. Jadi benda-benda tu saya take note lah. Dan kita okay lah, kau nak yang footage lah, aku letak lah macam tu lah. Jadi apa-apa video yang dari segi perubahan semua tu, memang saya sentiasa pantau kat komen tu dan tengok apa benda yang aku kena improve lagi lah. Alright. So skill paling bernilai, antara skill yang paling bernilai tahun ni ataupun zaman sekarang ni adalah storytelling. Siapa yang menguasai storytelling, insya-Allah video dan konten dia akan pergilah. Sebab mana-mana platform pun tuan, tak kiralah YouTube ke Facebook, TikTok, YouTube, dia akan menekankan audience retention. Ya, betul. Audience retention ni adalah salah satu skill yang perlu dipelajari lah oleh mana-mana YouTuber, content creator. Sebab kita bukan sekadar nak orang tonton video kita ataupun klik video, tapi kita perlu ada skill macam mana nak pastikan penonton tu dia tonton ataupun tengok video tu daripada awal sampai habis. Ya, betul. Kita sebab kadang ada video yang saya nampak, yang saya sendiri konsum, masuk sahaja 10 saat yang pertama saya dah scroll, dah swipe. Betul. Tapi ada satu skill, iaitu macam mana nak kekalkan penonton setia terus sampai ke hujung video. Dan salah satu teknik adalah storytelling lah. Ya, betul. Jadi saya nak tanya Tuan Azmi, macam mana Tuan Azmi punya proses menghasilkan satu konten storytelling? Ataupun mungkin Tuan ada formula dia, mungkin saat 3 saat pertama begini, pertengahan apa konten yang perlu, penutup macam mana? Boleh kongsikan? Okay, bila saya kongsikan pasal storytelling ni ataupun apa-apa video yang kita nak post kat platform, tak kisah TikTok, YouTube ataupun Facebook, istilah kita kalau kita buat video tu, kita kata hook lah kan. Hook tu hook, betul. Yang 6 ke 10 saat pertama sangat penting. Kalau kata hook tu tak padu, orang akan swipe lah. Jadi macam saya, apa yang saya buat nak bagi hook tu padu, pertama, saya banyak gunakan perkataan-perkataan yang bila orang dengar perkataan tu dia macam akan terhenti. Contoh macam satu-satunya contohnya kan. Jadi ataupun contoh satu-satunya buku yang paling mahal di dunia contohnya. Jadi bila orang dengar macam tu, satu-satu so orang ingat itulah satu. Ataupun dulu saya buat ada konten pasal satu-satunya Perdana Menteri Malaysia yang apa macam tu lah. Jadi itu satu benda lah. Maknanya dari segi perkataan yang kita pilih tu, itu memang penting. Faham? Kedua, dari segi kita punya visual atau B-roll tu pun main peranan juga. Dan kalau kata kita pandai editing kan, contohnya kita boleh buat efek yang gempak-gempak, tiba-tiba hilang ke dan sebagainya, itu membantu untuk orang pay attention dan lepas tu orang akan pergi kepada saat yang seterusnya. Faham? Jadi dan sekarang pun sebenarnya dah ada ChatGPT. Jadi dengan adanya teknologi macam ChatGPT ni ataupun DeepSeek ni, kita dah boleh mudah proses untuk kita menghasilkan hook ataupun intro yang boleh power. Cuma cara mudah lah, mungkin saya nak bagi nasihat kepada mungkin tuan-tuan yang menonton video ni, tengok sahaja content creator yang kat luar sana, tak kisah content creator Melayu, English, di luar negara kan, cuba tengok content mereka, ambil contoh apa ayat yang dia mula kat depan tu, dan daripada situ tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat idea. Dan macam saya punya style senang je, saya akan ambil ayat yang dia guna kat depan tu, saya tanya ChatGPT, apa lagi ayat lain yang boleh saya buat tapi seumpama dengan ayat dia buat tu. Maksudnya ayat berbeza tapi maksud yang sama. Maksud yang sama. Faham. Istilah macam kita macam buat tirubasi lah. Tirubasi. So itu cara paling simple lah yang mungkin saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Buat teknik tu, contoh bila dah buat tu, tengok 10 video kita post lepas tu,
Dan kita akan tengok daripada 10 tu apa video yang mungkin pergi. Jadi daripada 10 tu katalah 2 pergi kan. Jadi fokus dekat 2 video yang betul-betul pergi tu. Duplicate benda yang sama je. Faham. Jadi itu yang biasa saya buat lah. Dan sekarang, macam sekarang lagi mudah pun orang nak buat video sekarang sebab dah ada teknologi ni kan. Tak ada alasan lah. Tak ada alasan dah. Cuma dia kena rajin sikit lah. Ni kena dengan saya ni. Sebab saya malas buat konten sekarang ni. Padahal dah tersedia dengan teknologi canggih sekarang. Mudah untuk buat skrip, idea. Ya, betul. Saya setuju juga dengan Tuan Azmi tadi yang berkaitan dengan hook. Yang mana hook ni semua orang bercakap pasal hook. Tapi nak sebut ataupun pilih hook yang betul-betul power ni memang perlu kajian yang lebih dalam lagi lah dan lebih santai. Macam contoh Tuan sebut tadi, satu-satunya buku yang paling apa tadi? Contoh paling mahal di dunia. Paling mahal di dunia. Jadi ayat tu pun dah mewujudkan curiosity yang dan tinggi. Betul. Oh betul. Kenapa dia mahal? So orang nak tahu. Betul. Dan mungkin satu lagi saya boleh tambah untuk hook tadi. Cuba kita cari fakta-fakta ataupun info-info yang unik atau pelik tentang apa yang kita nak cerita tu. Yang jarang kita dengar. Jadi itu kita letak kat depan sekali point dia. Okey. Macam dulu saya pernah buat konten. Saya kata rumah siapa? David Beckham tak saya? Bukan David Beckham. Siapa yang pemain Barcelona? Messi. Saya cakap kenapa rumah Messi kapal terbang tak boleh lalu dekat atas rumah dia. Menarik. Mula macam tu lah. Jadi orang kenapa lah? Jadi cuba cari info-info yang kita menarik tentang apa yang kita nak cerita. Nak tahu tu lah. Tanya je ChatGPT kan. Betul. Saya pernah tanya, iya ke macam ni lah. So kadang-kadang kita pun tak tahu. Tapi bila kita search, dah tahu. Mula dengan tu pun dah membantu sebenarnya. Faham. Jadi content storytelling ni sebenarnya bukan satu jenis storytelling sahaja. Betul. Dan yang saya nampak Tuan Azmi Jamaluddin punya konten ni adalah betul kan kalau saya silap? Saya nampak konten Tuan Azmi adalah lebih kepada macam isu semasa dan juga infotainment. Yes. Betul. Jadi kenapa Tuan memilih? Sebab ada banyak lagi jenis storytelling yang lain. Contoh daily vlog. Daily vlog tu pun adalah jenis storytelling. Dan juga mungkin teknik konten yang lain, pengalaman peribadi, itu pun storytelling. Tapi kenapa Tuan memilih konten storytelling yang berkaitan dengan isu semasa dan juga info-info menarik ni? Saya salah satu sebab kenapa saya teruskan konten macam tu, sebab saya nak kekalkan momentum dan nak konsisten buat konten tu. Sebab kalau contohlah kita kata macam story vlog kan, itu makan masa. Saya nak kena keluar, nak jumpa orang dan sebagainya kan, dan kos juga. Tapi kalau konten-konten yang macam yang saya buat sekarang ni, dia hanya kita duduk dekat dalam bilik, kita buat satu hari boleh buat banyak pun. Jadi dia tak consume banyak sangat tenaga dan dari segi kos. Alright. Dan satu lagi, kalau kita sebut sesuatu isu semasa, dia memang cepat benda tu spread out. Cuma kekurangan dia adalah kita kena cepat. Kalau contoh berlaku sekarang ni, kena buat sekarang. Dia tak boleh buat 2 hari lagi. Sebab nanti dia akan sejuk benda tu kan. Dia akan basi lah. Dia akan basi lah. Itu adalah saya punya maknanya kekangan dari segi kalau kita buat konten macam tu lah. Tapi apa yang bagusnya kalau kita sentiasa pick up benda tu, memang cepat naik. Menarik. Contoh kalau Tuan dapat isu semasa sekarang, contoh mungkin yang isu semasa sekarang ni adalah India Pakistan. Macam mana Tuan, proses Tuan buat video tu? Daripada proses ni ada isu semasa ni, jom buat video, macam mana? Contoh macam sekarang kan, saya dapat info semasa tu. Pertama kita scroll kat TikTok lah, kita keluar kan. Sebab kita, kenapa TikTok? Sebab TikTok dia cepat kan, laju dia laju. Tapi ada cakap Twitter kan, tapi ada orang sebut Twitter, X kan. Apa? X Twitter. Twitter kan. X lah sekarang. Dia tak Twitter kan. Tu cakap X, tapi saya tak aktif kat X sangat. Jadi memang banyak saya scroll dekat dalam TikTok dan juga Facebook. Jadi contoh bila ada sesuatu isu yang viral tu, memang pertama bila saya datuk isu tu viral, macam sekarang kawan rapat saya adalah ChatGPT. Jadi saya subscribe ChatGPT yang $20 sebulan tu, yang ChatGPT Plus tu. Jadi apa yang saya buat, saya buka ChatGPT, saya turn on yang search. Dia ada fungsi search sumber tu. Saya tanya dia, kau tahu tak isu India dan Pakistan? Lepas tu dia jawab, ya aku tahu. Lepas tu dia beritahu lah apa isu yang terkini. Jadi kat situ dia keluar isu tu sekali dengan sumber daripada mana. Jadi kat situ saya dah nampak tu, ada daripada Jazeera lah apa semua. Jadi sumber-sumber tu
kita tengok tu daripada sumber mana, kemudian saya buat pula carian dekat dalam Google. Saya nak pastikan adakah ini betul. Dan biasanya sumber-sumber ni saya akan tengok sumber-sumber yang macam sahih lah. Yang sahih lah. Yang kita yang kata harus convincing. perdana, yang convincing kan. Macam kita kat Mesa, kita tengok lah macam bernama ke, awani ke. Faham. Yang arus perdana ni kita check, cross check. Okay, betul. Dah rasa macam dah betul, saya pun mula draft skrip. Okay. Bila dah draft skrip tu, saya tanya ChatGPT, tolong check aku punya skrip ni betul tak semua fakta ni. Dia pun check, betul. Lepas tu kita pun post. Okay. Lepas tu terus post lepas tu kita rakam, edit, lepas tu post lah. Jadi itulah proses. Jadi kalau nak kira daripada proses kita tahu maklumat tu sampai kita post, kalau tanya saya maybe 1 ke 2 jam lah. 1 jam je? 1 ke 2 jam. Ui, power betul ni. Contoh katalah sekarang ni pukul 5, ada isu baru kan. Kalau saya ada dekat tempat yang contoh dekat office atau kat rumah, okay, pukul 7 tu biasanya dah keluar dah. Okay. Sebab untuk video pendek pada saya cepatlah saya nak buat. Dia lain sikit kalau kita video YouTube panjang tu kan. Itu memang lain lah. Dan saya perasan jugalah Tuan Azmi punya konten ni ada konten yang trending dan ada konten yang evergreen. Ya, betul. Bila dikombinasikan kedua-dua jenis konten ni, dia memang akan pergi kau-kau lah. Sebab ada channel yang hanya memilih konten yang trending semata-mata, yang mana kekurangan konten trending dan juga isu semasa ni adalah dia hanya bertahan seminggu ke 2 minggu sahaja. Betul. Selepas tu orang tak layan dah video tu. Betul. Tapi Tuan Azmi gabungkan dua combination ni, contoh konten yang trending, isu semasa, itu wajib lah. Dan juga konten yang evergreen, contoh fakta-fakta menarik. Benda tu 10 tahun, 20 tahun akan datang masih lagi relevan untuk generasi-generasi lain lah untuk mendapatkan info yang Tuan kongsikan tu. Itu menarik. So tapi saya tak galakkan lah siapa-siapa yang mahu ni. Saya lebih pro pada YouTube yang nak buat channel tentang isu semasa dan juga trending ni. Kalau boleh buat, tapi pilih mana yang lebih, konten yang lebih pergi. Lebih evergreen ke macam mana? Tak, maksudnya kalau nak buat yang, kalau Tuan ni dah konsisten. Contoh macam yang baru nak mula ni, baru nak naik ni, baru nak naik ataupun baru nak start, konten apa aku nak buat dah. Boleh kalau nak pergi ke isu semasa. Cuma isu semasa ni dia akan jadi macam pernah ada case orang buat konten dia lebih pada copyright. Satu lagi kekurangan dia adalah kita kena laju. Siapa laju dia akan dapat view tu lah. Sebab bila isu semasa ni kita nampak dalam YouTube, memang orang akan pergi search TikTok, YouTube. Siapa yang awal memang dia punya video yang akan ranking first. 1, 2, 3. So itu kelebihan lah siapa yang laju. Dan yang storytelling tadi menarik lah, sebab Tuan boleh hasilkan dalam sejam 2 jam konten pendek yang berapa minit? 1 minit ke 2 minit. Kalau paling lama pun 2.5 minit lah. Faham. Tapi normal 1 minit lah. Dan yang tu Tuan record guna kamera ke phone? Saya guna phone. Guna phone. Edit CapCut. CapCut mobile tu kan. So tak ada alasan lah ni. Tak ada alasan. Tak buat konten. Gunakan smartphone, guna smartphone. Sebab kamera yang terbaik. Ini klise lah ayat-ayat orang-orang content creator yang sudah berjaya. Gunakan apa sahaja yang ada di tangan. Betul. Tapi betul lah, sebab sekarang ni kita punya kamera, phone pun dah canggih-canggih kamera. At least kita punya audio jelas, ada mic dan juga visual tu jelas. Alright. Dan juga yang paling penting adalah konten tu lah. Kalau konten tu tak menarik tapi kita punya kamera ataupun equipment padu-padu, tak jadi juga. Betul. Sebab yalah, macam kita nampak sekarang ni, konten yang video yang bukan kita nak cakap yang bodoh-bodoh pun boleh viral. Berbanding video yang cinematic. So sekarang ni zaman konten. Tak kisahlah konten apa, yang penting shareable, orang boleh relate, boleh terhibur, itu akan pergi. Baik. So selain Tuan buat itu konten storytelling lah dan menarik. So dan saya perasan juga Tuan gunakan green screen dan masukkan adakah yang macam sebelum ni Tuan bagi tahu Tuan record video satu frame tu penuh dengan muka, dan sekarang ni Tuan memilih untuk format green screen. Di belakangnya adalah info-info. Adakah tu lebih apa beza dia? Beza dia kalau yang saya buat green screen tu engagement dia, orang tengok tu lebih banyak.
Okay. Berbanding dengan yang sebelum ni. Sebelum ni saya rakam kat belakang tu, lepas tu tengah cakap tu kita letak biro lah. Tapi sekarang ni footage ataupun biro tu sentiasa berada di belakang sebab kita buat green screen tu lah. Okay. Jadi saya tengok konsep yang macam tu lebih engagement lah. Lepas tu saya juga tengok content creator di luar. Di Malaysia pun ada juga kan. Tapi contoh di luar macam di Endon kan. Saya pun tengok, perhatikan content creator kat luar sana, kebanyakannya memang dia orang buat style macam tu. Green screen macam tu. Jadi saya cakap ini kot cara ini, dan saya pun dah test. Cara ini lebih banyak dapat engagement, dan saya continuous je lah gunakan cara tu. Gitu Tapi kadang ada green screen ataupun mungkin artikel yang kita masukkan. Sebenarnya kita tak sempat pun nak baca semua yang artikel green screen tu. Ke ada juga orang baca? Kalau tanya saya kan, tak banyak pun orang baca. Sebab kita nak tengok lagi tuan bercakap. Betul. Dan orang tak baca pun. Dia kalau ada orang baca, dia akan stop sekejap dia baca. Oh, dia akan pause lah. Betul-betul nak tahu. Tapi kebanyakannya tak baca. Kadang-kadang benda tu kita letak dalam tu, dia kita tanya lagi kat komen. Inilah masalah. Ya, masalah. Kita macam saya letak benda-benda tu supaya macam rujukan lah kan. Orang tahu aku ambil info ni dari mana. Itulah kita penguat letak lah. Penguat kan. Tapi kadang-kadang dia orang ni dengar macam tu, lepas tu dia tanya, Ni sumber dari mana ni? Ni sumber dari mana ni? Padahal dekat situ dah ada dah kan. Dah ada contohnya Awani lah, dah ada bernama lah. Tapi dia still mungkin dia tak tengok, dia dengar je. Faham? Tapi pro and con-nya pun bagus jugalah. Orang komen, engagement betul, naik. Engagement betul. Masuk pada bab komen ni. Sebab tuan pun lately ni banyak share komen-komen orang di social media. Jadi tidak lari daripada komen-komen yang membina. Lagi-lagilah komen yang mengkritik, mengecam dan sebagainya. Macam mana tuan menghadapi hate comment, negative comment ni? Jujurnya, saya tak baca pun komen. Tak baca sangat. Saya baca lah. Tapi ini apa? Sekarang ke memang dari dulu? Dari dulu saya sebab. Tapi kadang-kadang kita baca juga kan. Sebab kadang-kadang kalau kat dalam komen ada idea. Kadang-kadang dekat dalam macam YouTube tu kan. Kan dia ada dekat bahagian community. Community betul. Kan dia ada komen tu. Adalah juga baca, tapi tak adalah saya teliti satu komen tu. Dan ada juga hate comment. Tapi hate comment tu tak adalah macam kita macam geram sangat kan. Cakap lantak kau lah kau nak komen benda ni. Cuma kalau komen tu terlalu memudaratkan, yang boleh mendatangkan fitnah, satu mendatang mudarat kepada kita, saya akan delete je. Macam delete saya delete je. Contoh ada tu, dia kata saya pro Zionis. Teruk betul. Dia kata saya cakap apa kan? Kenapa pula cakap kau? Padahal dia marah tu bukan apa. Dia kata dia marah tu apa? Saya letak background sedih je. Sedih. Dia kata kenapa letak background sedih? Letaklah background yang happy-happy. Itu dia nak marah. Itu pun jadi isu kan? Itu pun jadi isu kan. Tapi tuan tak pernah buat konten daripada komen? Contoh macam sekarang di TikTok kan banyak orang ambil komen jadikan konten. Ada jugalah beberapa tu yang saya buat. Cuma benda tu tak jadi kebiasaan sangat. Tapi memang ada kadang-kadang info yang saya buat tu memang based on komen lah. Faham. Cuma tidak selalu. Tapi memang banyak juga saya dapat idea daripada komen tu. Macam yang baru-baru ni pun ada lah orang tanya, bang, kalau buat info ni pula, info ada yang buat macam tu. Cuma saya masih tak aktif lagi lah menggunakan komen tu sebagai sumber untuk saya buat konten. Tapi memang ada lah, kadang-kadang memang ada kita buat. Sebab mungkin tuan dah prepare bank konten. Betul. Kan idea dah banyak, lepas tu tinggal nak post kan. Tapi saya pun bersyukur jugalah sebab bila saya baca-baca balik kat komen, tak banyak sangat lah yang teruk-teruk sangat ni. Tidaklah kita mengecam tu macam ni sangat kan. Habis-habis pun kalau teruk tu, dia kata, oi, dia komen, oi, tepi sikit aku tengok video kat belakang tu. Okay, betul-betul. Jadi ya itulah maknanya komen macam tu je lah. Tapi yang teruk-teruk sangat tu tak ada lah. Menarik. Jadi so memang ada jugalah orang baca info dekat belakang tu. Faham. Alright. So komen yang paling tuan rasa berbunga ada? Berbunga? Banyak kot. Berbunga tu ada jugalah. Dia cakap terima kasih, kongsi info. Lepas tu dia kata keep sharing. Lepas tu ada satu benda yang menarik. Kan saya memang kongsi cara dengan, adalah saya buat macam sharing atau saya buat kelas cara nak buat kita kata AI, video AI ni. Video AI. Jadi baru-baru ni dalam beberapa hari lepas saya buatlah video AI
Faham? Yang ini saya sajalah nak test. Sebab waktu tu saya tak cukup masa saya nak merakam. Sebab kita rakam kan bukan ni tau, bukan contoh aku nak rakam, aku tu rakam tu dapat. Tuan punya content latest. Yes. Okay. Jadi nak buat tu ambil masa tu. Kadang-kadang contohlah orang nampak video tu macam smooth kan, padahal kita rakam tu sejam. Kan nak bagi dia rasa macam nak bagi dia kena kan. Betul. Jadi saya malas lah. Saya waktu tu macam saya nak cepat. Saya cakap why not aku tidak buat AI. Okay. Jadi sebelum ni saya buat AI, tapi saya guna akaun lain. Saya tak guna kat main. Tapi yang that time saya try lah guna AI sajalah nak test. Jadi saya post kat TikTok, post kat YouTube. Bila post, alhamdulillah video tu dua-dua pergilah. Kalau tanya kenapa pergi, mungkin sebab info yang kita feed tu, info tu kena dengan situ sekarang. Faham. Okay, apa yang saya nak kongsi tentang apa yang projek tanya pasal komen tadi, dekat YouTube lah banyak ni. Dia kata kenapa ni lain je. Lepas tu cakap lepas tu ada cakap ini apa ni bang, kami suka yang ori lah apa semua. Jadi banyak komen macam tu. Jadi kat situ saya macam saya appreciate gila lah. Maksudnya macam orang follow kita dah, dia kata bang buat yang ori lah, baru rasa feel sikit. Tapi betul lah. Sebab sekarang ni memang senang kita nak buat video AI, tapi orang akan rasa perbezaan dia tu. Perbezaan. Sebab human touch dengan AI touch ni memang akan berbeza lah. Betul. Jadi kat situ saya rasa terharu gila boleh baca komen tu. Tapi tuan sekarang akan buat continue buat muka sendiri ataupun AI? Saya buat masa ni saya akan buat muka sendirilah. Cuma kalau AI tu kadang-kadang kita rasa macam try lah sekali-sekali buat. Tapi betul. Untuk yang main adalah memang konten sendiri. Sebab saya pun perasan kalau kita buat yang sendiri ni orang lebih confident, lebih yakin. Betul. Sebab kita pun nak mewujudkan branding dan community kita sendiri. Betul. Ya, sebab sekarang ni memang senang nak buat konten AI sekarang ni. Tapi itulah, kalau kita buat dari awal memang akan diterima baik. Betul. Tapi Tuan dah mula buat konten yang menunjukkan wajah sendiri. Betul. Tapi bila sekarang ni ubah kepada AI, memang ketara betul lah. Betul, ketara. Muka pun dah rambut pun dah tumbuh. Itu ada orang komen ni. Ada komen dia kata, bang, apa ni pergi buat rambut ke? Tanam rambut Tanam rambut ke? Betul. Mana tak lalat dia tanya. Betul lah, betul. Susah nak dapat yang perfect gitu. Jadi macam okay fine. Jadi kat situ saya rasa saya setuju pun ada. Dia rasa macam appreciate lah dengan dia orang yang support konten saya lah. Faham. So sekarang ni video yang paling tinggi view setakat ni video apa ya? Saya tak kalau untuk currently lah, kalau kita tengok dalam tempoh 90 hari ke belakang ni, yang paling tinggi sekarang ni kalau kita tengok YouTube lah, konten yang video pasal Walid. Okay. Walid. Saya rasa video tu banyak dekat Indonesia, dia FYP. Betul. Itu kalau kata konten yang kita kata yang 30 hari lifetime. Kalau lifetime saya tak tengok sangat monitor closely, tapi saya rasa video yang awal-awal meletup tadi, yang buzz tu yang buzz tu, sebab video tu kalau kita combine dengan semua platform, saya rasa 10 juta ada kot, 10 juta ada kot. Itu kena, yalah, itu turning point dia. Okay, faham. Sampai sekarang lah. Video tu pun still naik lagi, tapi dia tak macam awal-awal dulu lah. Faham. Untuk pengetahuan audiens pendengar kita ni, Tuan Azmi ni bukan sekadar buat video konten video storytelling, tapi beliau juga banyak menulis di social media, Facebook, terutamanya Facebook. Dan bila kita baca tu pun sama juga teknik yang sama diaplikasikan dalam penulisan tu yang membuatkan orang ramai share. So macam mana tuan hasilkan penulisan yang baik dalam social media ni? Untuk penulisan, jujurnya awal-awal dulu saya buat penulisan yang pendek-pendek. Pendek-pendek yang guna background colour. Yang guna background colour tu kan. Sebab waktu tu engagement yang itu yang banyak. Faham. Lepas tu macam sekarang kan, Facebook dia baru perkenalkan content monetization kan. Betul. Yang mana kalau content monetization ni, kalau kita buat posting yang panjang dan sebagainya, dapat content tu boleh dapat income lah. Jadi waktu tu saya cakap aku try lah nak buat macam story panjang-panjang sikit lah. Kan? Jadi waktu tu saya cubalah. Waktu tu topik yang saya bawa adalah isu-isu semasa je. Contoh yang waktu Xi Jinping datang ni kan. Jadi Presiden China. Presiden China kan. Konten tu sebenarnya dah dibuat pun dekat dalam TikTok. Cuma saya buat dalam bentuk penulisan. Cuma kalau baca kat penulisan, dia lebih detail dan lebih panjang. Sebab kalau contoh kat TikTok tu, yang kita buat TikTok tu, orang tengok seminit tu, itu baru satu penggan. Tapi kalau kat Facebook,
dia boleh jadi sampai 4 ke 5 perenggan. Dan kalau saya rasa video tu kalau kita buat pun mungkin boleh jadi sampai 5 minit kan. Jadi berbalik kepada kawan baik saya tadi. Kita gunakan bantuan ChatGPT untuk tidaklah kita kata guna sepenuhnya, tak, maknanya yalah. dari segi penghasilan, idea, konten, saya makan fakta semua tu kita minta ChatGPT tolong. Tetapi bila dapat ayat daripada ChatGPT tu, kita olah mengikut cara yang kita style kita. Jadi dari segi rangka tu dia dah bagi dah, saya adjust yang perlu. Oh yang ni macam tak sesuai je ayat ni, saya adjust lah. Itulah proses yang saya buat. Cuma dalam sejak kebelakangan lah, lepas yang viral pasal China kan, lepas pada tu saya punya reach macam kurang sikit. Saya pun tak tahulah kenapa. Inilah masalah Facebook Facebook. Hari tu dulu nak cerita kan. Dulu Facebook dia punya short kita Reels. Dia push gila-gila. Betul. Sampaikan saya punya follower daripada less than 1,000 boleh jadi sampai 30,000. Ya Robby. Lepas tu dia macam stop. Waktu tu saya macam apa benda ni kan. Dia tak konsisten dia faham. Ni. Sebab itulah saya masih kekal dengan YouTube. Sebab YouTube ni masih lagi sustain. Saya bukan banggakan YouTube, tapi saya nampak peredaran zaman tu. Sebab Facebook ni memang susah kita nak baca. Dia punya trend sebab dia macam suka hati je. Okay, aku nak bagi content monetization pada siapa-siapa sahaja yang aktif. Lepas tu kita akan push reels. Lepas tu kita buat lagi reels, tak pergi lah. Ya, betul. Dia macam tak konsisten algoritma Facebook ni. Jadi macam saya pun konsisten je lah kita post tu. Cuma kita tak letakkan ekspektasi yang tinggi lah. Kalau pergi, tak pergi sudah kan. Jadi tu yang saya macam kenapa Facebook ni kan. Tapi saya masih aktif lah kat Facebook. Cuma tak adalah merajuk kan. Merajuk maknanya macam malah lah nak post lah. Tak lah, kita post juga. Betul. Tapi maknanya kita okey je lah. Keep sharing lah. Keep sharing je lah. Sebab benda ni bermanfaat. Dan satu lagi adalah konsisten tu kan. Konsisten kan. Dan sebab tu kalau anda tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana, selain daripada kita tengok dari segi view dan sebagainya, konsisten saja. Kita tak tahu kan, kadang-kadang kita buat ni lepas 3 bulan baru pergi. Betul. Macam saya sendiri pun saya rasa bertahun jugalah nak dapatkan apa yang kita dapat hari ni. Betul. Bukannya kita kata aku nak jadi content creator, buat hari ni esok tu. Tak, dia memang proses dia tu agak panjang. Tapi kalau dapat tu dia akan rasa satu kemanisan lah kan. Saya setuju. Sebab kenapa perlu kita keep konsisten upload walaupun view tak banyak, like, share tak banyak. Sebab kalau kita yakin konten yang kita buat tu bermanfaat walaupun tak banyak reach, engagement dan sebagainya, mudah-mudahan dapat pahala dan juga saham. Betul. Dan satu lagi yang saya perasan kan, bila kita start satu konten kita meletup dekat platform, tak kisahlah YouTube ataupun TikTok, sebenarnya dia bagi satu jangkitan kepada video-video lain. Maknanya kalau contohlah kita buat video, katalah video bulan lepas tiba-tiba viral sekarang, mungkin waktu sekarang contohlah kita pasal satu tempat, contoh nama Bukit Bromo kita buat. Tapi kita pergi Bukit Bromo bulan lepas, tiba-tiba sekarang ni viral pasal Bukit Bromo, tak tahu apa benda tiba viral kan. Jadi video tu tiba-tiba naik yang bulan lepas. Jadi bila dia buat macam tu, secara tak langsung konten-konten lain pun akan naik sekali. Dan bila dah spark macam tu, dia akan, maknanya kita macam, saya tak tahulah macam mana algoritma YouTube, TikTok ni, tapi maknanya daripada situ mungkin kita dah keluar daripada satu level ni. Okay, kau dah lepas level ni, lepas ni kalau kau post apa pun, kita akan cuba push. Jadi cuma nak kena tunggu bila video kita nak pergi ni kan, video yang, sebab tu kena buat konsisten banyak kan. Kalau kita konsisten je 5 je post, possibility tu kurang lah. So kesimpulannya adalah teruskan posting. Sebab saya pernah ada baca juga, platform ni dia akan study kita punya aktiviti dalam platform tu. So bila-bila masa sahaja diorang akan push lah mana-mana konten yang perform. Alright. Betul. So itu berkaitan dengan konten storytelling Tuan Azmi. Dan untuk makluman audiens pendengar kita podcast Kaki Konten ni, Tuan Azmi ni juga ada mengeluarkan ataupun menulis satu buku yang mana di atas meja ni adalah Game Plan of TikTok Affiliate. Yang mana Tuan Azmi juga banyak kongsikan tentang ilmu-ilmu affiliate, dan juga dalam masa yang sama Tuan Azmi sendiri membuat sebagai affiliate TikTok. Jadi kita akan masuk topik TikTok sikit, belajar daripada Tuan Azmi apa yang beliau boleh kongsikan, dan macam mana untuk first kali adalah macam mana buku TikTok Affiliate ni, Game Plan TikTok Affiliate ni boleh
terbit. Apa kisah dia ni? Tiba-tiba jadi penulis buku pula ni. Okay. Kisah dia ni agak menarik juga. Sebelum ni memang macam tadi, sebelum saya buat TikTok affiliate ni, macam mana boleh jadi affiliate ni. Kalau perasan affiliate kat luar sana, dia start contoh aku jadi affiliate, dia start tu buat akaun baru sebagainya kan. Tapi saya mula buat affiliate bila saya dah ada follower yang banyak tu. Saya start buat affiliate waktu follower dia bukan dalam 100,000. Waktu tu lah. Jadi kisahnya macam mana saya boleh buat affiliate ni. Waktu tu saya join team Book Cafe. Book Cafe. Jadi waktu tu saya join team Book Cafe. Saya jadi one of the orang punya team. Waktu tu saya menguruskan konten lah. Saya buat video dekat dalam dia orang punya account dan saya jadi staff ni. Jadi staff lah. Faham. Jadi staff kerja dengan Book Cafe. Jadi waktu tu mulanya saya belajar tentang affiliate. Jadi Book Cafe ni boleh katakan kebanyakan sale dia selain daripada dia jual direct, banyak daripada income dari affiliate. Jadi kita ajar kita punya team ni untuk buat affiliate. Jadi saya tak langsung kat situ, belajar lah kat situ. Jadi kat situ nak diceritakan kisahnya, saya cakap apa video aku nak buat ni kan. Jadi waktu tu saya pun try lah buat satu cerita ni tentang kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Sallallahu alaihi wasallam. Saya cakap, waktu tu konten dia 3 tempat yang dibenci oleh baginda Nabi. Kemudian di hujung tu saya selitkan produk affiliate buku Book Cafe tu. Itu adalah video nak kata bukan video pertama, itu video kedua atau ketiga yang saya letak kat beg kuning. Sebelum ni banyak video yang kita letak kat beg kuning. Saya letak video tu nak dijadikan cerita, mungkin rezeki dan sebagainya, ataupun TikTok nak bagi semangat ni, video tu pergi. Pergi dia tu dalam tempoh less than 1 week boleh dapat 1 juta view. Dan hasil beg kuning? Hasil beg kuning kalau kira commission dia beribu lah. Serius? Dari satu video tu? Dari satu video tu beribu lah. Dan waktu tu saya rasa commercialnya besar lah. Sebelum ni dia dapat tapi RM10, RM15. Tapi waktu tu macam beribu. Saya macam wow, aku dapat duit banyak lah kan. Itu kita kata titik permulaan yang saya nampak affiliate. Waktu tu cakap rupanya aku kalau buat konten dekat TikTok ni, kalau nak buat affiliate mungkin aku kena promote benda-benda macam ni lah. Faham. Macam buku-buku info-info ni kan. Sebab saya kan lebih pada info. Jadi start dari situ lah saya mula promote buku. Jadi macam sekarang practically saya buat konten saya, lepas tu saya selang-selikan lah dengan konten-konten yang relate, macam contoh buku ke kan. Contoh macam nak promote buku affiliate ni, ceritalah info pasal TikTok ke apa ke, hujung tu selitlah pasal buku ni. Nak belajar detail. Contoh kita contoh saya ceritalah kisah orang kaya dengan TikTok. Hujung tu nak tak kaya juga macam ni, dapatkan buku affiliate ni. Contoh-contoh lah. Maksudnya kita buat story kita, tapi hujung tu kita promote barang yang kita nak promote ni lah, which is sekarang adalah buku lah. Tapi saya nak tanya tuan, sebab yang berkaitan beg kuning ni, contoh video kita ni tak ada kaitan pun dengan produk ni, tapi kita letak beg kuning, boleh tak? Kalau di TikTok dia tak bagi sebenarnya. Tak bagi. Memang kita boleh attach beg kuning tu, tapi kalau dia sedar yang video yang kita post tak ada kaitan dengan produk, dia akan remove beg kuning tu. Remove. Bukan dia shadow ban view. Shadow ban tu mungkin boleh terjadi. Tetapi yang paling penting adalah beg kuning tu tak ada lah. Sebab sebelum ni ramai orang macam tu memang boleh. Cuma bila dia macam tak ada kaitan, dia akan remove. Sebab itu bila kita nak buat video beg kuning, sekurang-kurangnya bila kita buat video tu kena letakkan gambar ataupun video produk yang kita promote. Ataupun kalau contoh kita tak gambar pun, kita pegang lah. Contoh nak buat buku ni, nak promote kena ada buku ni. Barulah kita kata sah beg kuning tu. So AI TikTok tu akan detect TikTok, lah betul. Ada produk ni yang dia mention. Saya perasan kalau sekarang YouTube Shopping kan, YouTube Shopping saya rasa dia tak lagi sekeras TikTok. Strict, betul. Strict TikTok. Maknanya kalau saya rasa kalau nak buat di YouTube mungkin boleh lagi cara tu. Betul. Tapi di TikTok tak. YouTube Shopping masih boleh lagi kita tag banyak kan. Produk, walaupun tak ada kaitan walaupun video gitu tak ada kaitan dengan mana-mana produk lah. Just sementara ni kalau belum lagi ada restriction macam TikTok, kita gunakan kesempatan ni lah. Alright, so buku ni apa kelebihan dia tuan? Kelebihan dia macam di sini saya tulis buku ni memang step by step. Daripada macam mana nak pilih produk, macam mana nak sediakan akaun, sampailah boleh buat video. Dan dalam ni juga saya ada sediakan macam video panduan lah.
Video boleh, panduan. boleh Betul. scan QR code dalam ni, nanti boleh pergi ke satu halaman YouTube lah. Dan kat situ boleh tengok cara nak buat dia lah. Dan yang paling menarik juga, dalam buku ni dia cerita juga macam mana nak gunakan AI dalam penghasilan konten kita. Dia boleh katakan macam lengkap lah. Cuma dalam ni dia lebih fokus kepada nak buat video pendek. Untuk live saya tak cover lah dalam ni. Lebih kepada video-video pendek. Video-video pendek yang buat affiliate. Yang buat affiliate. Menarik. Dan InsyaAllah lah, kalau siapa yang mungkin tak faham pasal affiliate, bila dapat buku ni, bila dia baca, boleh faham lah macam mana perjalanan nak menjadi seorang affiliate dekat TikTok ni. Sebab sekarang ni affiliate TikTok pun masih lagi berjalan dengan lancar, walaupun ada pesaing-pesaing yang baru muncul. Tapi saya pun masih lagi jalankan TikTok affiliate, dan mungkin ada penonton kita yang berminat untuk dapatkan buku TikTok affiliate ni. Ada jual kat mana? TikTok ada? Ada. TikTok ada, Shopee ada. TikTok shop korang boleh ni. Nanti saya akan sertakan link di bahagian description podcast ni, insyaAllah. Dan yang macam betul lah Tuan Azmi bagi tahu tadi, dalam ni bukan korang sekadar beli buku, tapi ada video panduan yang mana korang just macam perlu scan saja QR code ni, dia akan masuk pada video yang berkaitan dengan topik dalam buku ni. So tak perlulah susah-susah untuk macam contoh dalam ni pun saya tunjuk juga cara nak edit video sebagainya kan. Jadi macam contoh tak tahu nak edit video lah, so scan QR code tu, pergi kat satu YouTube tu, nanti kita tunjuk lah cara macam mana nak edit video dan sebagainya. QR code untuk join group Misi Niaga pun ada dalam ni. Tu macam group support lah. Group support. Jadi kalau contoh mungkin ada nak tanya dan sebagainya, kita disediakan group support dekat platform Telegram. So, nak tanya apa-apa boleh tanya dalam group tu. Menarik betul. Dalam ni Tuan Azmi pun banyak share pasal banyak betul ilmu lah dalam video-video ni. Dan sebenarnya buku ni dulu kalau perasan lah dia punya tulisan kecil sikit kan. Betul. Kan? Betul. Tapi sekarang ada orang cakap, Tuan, kenapa tak besarkan? Saya memang nak besarkan. Tapi saya rasa serba salah pula. Sebabnya kalau saya besarkan ni, nanti buku ni jadi lagi tebal. Sebab kalau nak kurangkan poin macam rugi pula kan. Jadi last sekali macam sekarang, biar je lah macam ni. Cuma akan datang saya tak tahulah, kalau kata mungkin ada kita kata macam terbitan baru ke apa kan. Saya tak pasti macam mana. Tapi buat masa ni inilah keadaan dia. Tapi kelebihan bila tulisan dia kecil ni, tuan-tuan dan puan-puan memang dapat banyak gila lah info. Betul. Kita share. Case study pun ada di belakang ni. Macam case study tu saya interview dalam beberapa orang affiliate yang dah pernah buat income dekat dalam TikTok. Kita tanya mereka kadang-kadang soalan-soalan yang mungkin orang tertanya, macam mana boleh buat konten yang banyak ke apa ke. Jadi soalan-soalan yang kita kata permata kan. Permata tu ada, kita tanya dia orang. Ni direct kan. Yang kita kata top creator dekat dalam TikTok lah. Adalah 3-4 orang yang saya tanya. Yang saya nampak sini yang kacak lagi bergaya Tuan Nur Azam. Saya pun follow Tuan Azam di social media dia. Puan Fatihah Mus. So buku ni bukan teori semata-mata lah, sebab dia pun ada case study, ada hasil result macam Tuan Azmi sendiri yang hasilkan daripada satu video dapat jana commission sehingga 4 angka lah. Alright. Jadi mungkin Tuan Azmi boleh kongsikan mungkin ada projek terbaru ataupun apa yang Tuan tengah usahakan sekarang ni. Macam sekarang apa yang saya tengah insyaAllah adalah projek-projek baru. Tapi apa yang saya tengah usahakan sekarang ni, saya tengah cuba usahakan mungkin nak cari beberapa content creator untuk bekerjasama dengan saya. Yang mana kerjasama macam mana, kita nak tengok mana-mana content creator yang kalau sana tak kisahlah dia dah lama ataupun baru nak bermula, macam mana kita nak bantu dia untuk dia dapat kita kata istilah monetization lah. Kan kita tengok kat luar sana ramai content creator kat luar sana yang mungkin followernya dah ada dan sebagainya, tapi nak monetize tu dia agak susah. Jadi kita cuba bekerjasama dengan mereka ni untuk monetizekan mereka lah. Banyaklah cara, mungkin buat produk ke, buat buku ke. Jadi itu yang saya tengah kita mewujudkan, kita kata macam community. Community. Jadi sama-sama kita kata istilahnya grow together lah. Tapi kita based by project lah. Tak adalah kita ni kan. Sebab saya perasan ramai kat luar sana yang dia dah buat konten dah apa dah sebagainya, tapi nak monetize tu dia agak sukar.
Dia tak ada macam guider. Dia tak ada guider. Dan kadang saya rasa di luar sana pun ramai juga dia content creator yang mungkin dia nak start tapi tak tahu nak start bagaimana. Itu pun ada juga kita kata macam kita bantu jugalah mereka. Dan saya juga mungkin kita boleh berkolaborasi ke dengan kreator konten kan. Kita nak kita mendidik kita kata yang baru-baru ni macam mana nak mula kan. Betul. So siapa yang berminat dengan idea dan juga projek yang bakal dilaksanakan oleh Tuan Azmi, kita boleh approach Tuan Azmi dekat mana? Dekat TikTok boleh, dekat Facebook boleh. Jadi DM ke apa ke. So pastikan siapa yang mendengarkan podcast ni, melihat podcast ni, jangan lupa follow semua social media Tuan Azmi dan yang paling banyak di TikTok lah. Azmi Jamaluddin. Storyteller. Dia storyteller. Itu dia punya branding lah sekarang. Dan juga di YouTube sama juga nama. Sama juga, betul. Azmi Jamaluddin. Baik. So macam-macam ilmu yang saya dapat dan juga audiens kalau dapat ilmu daripada Tuan Azmi boleh kongsikan di bawah ilmu apa yang korang rasa, baru dengar lah ilmu ni daripada podcast ni. Boleh komen di bawah. Alright. So Tuan Azmi mungkin akan teruskan dengan niche yang sekarang ataupun ada mungkin further nak kembangkan. Contoh sekarang tengah fokus video short, video pendek-pendek. Mungkin ada planning nak buat konten panjang. Okey, menarik soalan tu. Memang sedia maklum kalau kat YouTube ni kan, kalau kita sebut pasal income, pendapatan, monetization, memang kena buat video panjang. Kalau kita mengharapkan video pendek tu, memang tak berbaloi pun dengan apa yang kita dah buat video tu kan. Spend masa berjam-jam tapi tengok income ni sedikitnya kan. Kalau itulah motivasinya, memang takkan dapat motivasi lah. Itu apa yang saya perasan di dalam channel saya lah. Betul. Channel yang orang lain saya tak pastilah, tapi saya lebih kurang sama je. Jadi memang ada niat di hati tu, memang saya nak kembangkan lagi konten dalam bentuk konten yang lebih panjang. Apa yang saya nampak sekarang ni, mungkin saya akan niche yang sama, storytelling tu, cuma dalam bentuk yang lebih panjang lah. Mungkin akan ada juga kita keluar di lapangan, kita interview ke apa ke, yang mana kita mengorek kisah-kisah orang lain, tapi dalam bentuk, kita buat dalam bentuk storytelling lah. Itu saya punya plan akan datang lah. Sebab saya perasan kekurangan dekat channel saya ni, dia punya short tu dah okey dah. Macam untuk video panjang tu, dia macam agak struggle juga. Jadi di situ adalah kita kata cabaran baru saya untuk tahun ni adalah nak mengembangkan video-video panjang tu. Video panjang. Dan saya juga nampak antara yang mungkin saya boleh cuba teroka mungkin berkaitan tentang travel lah. Travel. Cuma mungkin tak jadi hard traveler lah. Kalau jadi hard traveler, makan kos tu yang paling masa lah kan. Tapi mungkin ada masa yang mungkin boleh pergi travel, pergilah travel. Tapi betul. Point dia adalah story tu lah. Sebab saya perasan kalau story pun, kalau kita tak pergi travel pun, di kawasan kita ni pun banyak story-story yang menarik kan. Malaysia ni banyak hidden gem yang paling simple, tersembunyi. Kalau kat tempat kita ni kan, contoh kita nampak ada kedai tu ni, mungkin boleh interview dia ke apa ke. Jadi itu yang mungkin konsep baru yang saya akan bawa dekat saya punya channel, yang video panjang tu. Video pendek tu so far alhamdulillah dah. Cuma nak video panjang tu, itu lagi kita cabaran lah. Saya harap lepas ni saya boleh konsisten untuk video panjang pula. Dan akan banyak income daripada video panjang. Income. Betul lah, sebab ramai juga yang tanya macam mana nak start YouTube. So benda pertama sekali yang saya tanya dengan antara student saya adalah first kali apa motivation ataupun apa niat, tujuan utama buat YouTube ataupun content creator lah. Dia ada dua. Kalau kau nak dapatkan duit yang banyak untuk YouTube lah, kau kena go for long form video. Tapi kalau nak cepat dapat subscriber yang banyak, go for shorts. Tapi kalau nak dapat dua-dua, buat dua-dua format. Sebab fakta ataupun sampai yang sekarang yang berdasarkan saya punya study lah, kajian tentang YouTube ni, walaupun YouTube short, long form video ni dalam satu rumah, tapi dia dua entiti yang berbeza. Walaupun kita nampak banyak view dekat short, bila kita buat video panjang, dia tak akan terus meletup. Saya boleh mengesahkan apa yang projek cakap tu. Betul. Sebab itu berlaku kat channel saya sekarang. Dan banyak channel yang saya handle pun macam tu juga. Cumanya kelebihan adalah kita dapat dua benda yang samalah dalam satu, bila kita post kedua-dua format, long form dengan shorts ni lah.
So siapa-siapa yang nak pergi dapatkan banyak subscriber, pergi shorts. Tapi kurang income lah. Mungkin tuan boleh kongsikan sedikit. Kalau 1 juta views di shorts ni, berapa tuan boleh dapat? Di YouTube lah. YouTube kalau kira ringgitnya, average-nya lah, purata. Try buka. Tengok terus lah, kita tengok terus data-data ni. Okay, tengok terus lah So sekarang. kita tak ni, tak sembang kosong. Ini yang saya tengok sekarang lah Untuk 28 hari ke belakang ni, total view 3.5 juta. Okay. Ni majority memang daripada short lah. Yang kalau nak kira video panjang pun mungkin dalam ratus je lah. Okay, revenue dia kat sini RM365. Mahal. 3.5 juta RM365. Views 3.3 juta. 3.5 juta. 3.5 juta. Income RM365. Oh. Guys, untuk purata income di Malaysia ni, untuk YouTube, kalau video panjang lah, 1 juta view, korang boleh dapat $1,000, which is 4,500 ke 5,000. Tapi yang macam Tuan Azmi bagi tahu ni, untuk shorts 3 juta, hampir 4 juta ni, tak sampai pun RM500, RM350. So memang berbaloi lah kalau ni. Cuma kalau betul-betul nak dapatkan duit daripada YouTube, go for long form video lah. At least 3 minit ke atas pun dah okay lah. Betul. Tapi dari segi subscriber banyak lah. Kalau tengok kat sini, data yang saya dapat ni, 3 juta view tu dapat berapa subscriber tuan? 5.7k. 5,700 subscriber. Betul. Jadi betul lah yang saya beritahu. Tuan Azmi boleh sahkan, shorts memang membantu pertumbuhan subscriber. Dan long form income lah. Sebab semakin banyak orang, semakin panjang orang tonton video, semakin banyak iklan masuk. Baik. So mungkin tuan ada benda yang tuan nak kongsikan dalam podcast ni? Saya atau ada soalan dengan saya pun boleh juga. Okay. Sebab kita dah penghujung. Okay. Mungkin okay, apa? Okay, apa? Projek. Okay, Projek. Okay, soalan lah soalan untuk saya. Soalan untuk saya. Tapi ni fokus untuk saya kan. Macam contoh Projek tengok kandungan, macam contoh saya kan. Saya punya kekangan sekarang adalah macam mana kita nak go long form. Faham? Jadi apa nasihat Projek untuk orang yang macam saya yang dah aktif kita kata kat short ni, tapi video panjang tu masih lagi struggle. Kalau kata saya nak mula tu, apa mungkin boleh saya mulakan? Nasihat. Okay. Oh, ni kira macam kita bedah channel lah. Ya, bedah channel lah. Okay, untuk tuan punya video panjang ni, walaupun dia tak panjang, ini yang 6 hari lepas ni? Yes, 6 hari lepas. Yang berkaitan dengan Sarawak. Oh, ni betul-betul isu semasa ni. Petronas ni. Untuk view 5,600 view ni, bagi saya cukup baik untuk long form video ni. Cuma macam durasi itulah masih pendek lagi sebab 1 minit 58. 2 minit ni juga kan. Saya punya saranan adalah tuan buat video panjang yang at least lah minimum 3 minit ke atas. Untuk video panjang ni. Dan video yang sebelum tu 2 bulan lepas, saya tak ada banyak lah nak komen pasal video panjang sebab tak banyak. Untuk thumbnail ni pun menarik jugalah sebab tak crowded. Kenapa Sarawak tu bukan Petros walaupun sudah ada? Ini isu semasa memang akan dicarilah. Kalau boleh kekalkan untuk video panjang isu semasa ni sebab dia akan laju. Dia akan laju ya. Pergi. Barulah nanti kita akan slow masuk yang infotainment. Tapi macam tadilah. Memang berbeza sebenarnya bila kita pergi kat short dengan panjang. Sebab macam short, macam saya cakap tadi 1 jam 2 jam dah boleh siap dah video tu. Tapi untuk video panjang 2 minit tu pun menggagau. Yang ni tuan ada letak subtitle lah. Ada letak. Ada letak lah. Tapi saya rasa seronok sebenarnya. Betul. Satu lagi video panjang ni best. Kalau engagement dia tu tinggi, memang betul-betul pergi lah. Saya seronok explore benda-benda baru ni. Dan saya menjadi saksi lah. Saya follow Tuan Azmi ni, memang dia jenis yang explore semua benda baru dalam social media. So siapa-siapa yang ni boleh follow lah Tuan Azmi Jamaluddin di semua platform social media beliau. So mungkin kata-kata akhir ataupun nasihat
kepada mungkin pendengar kita di luar sana? Last nasihat, bila mana siapa yang mungkin berniat nak jadi content creator tu, buat saja. Mungkin apa yang dah ada cakap, contoh idea dia macam ni, buat saja. Sebab dalam proses kita nak hasil content ni, selagi kita tak buat, kita tak tahu macam mana hasil dia. Kalau saya nak cerita tentang pengalaman saya buat content, daripada hari pertama saya buat tu sampai hari sekarang, berapa banyak dah saya ubah cara content, jenis content. Saya juga dulu sepanjang tu pernah berlakon. Berlakon macam video. Buat sketsa macam View Chain, video-video pendek tu. Boss James kan, video pendek tu kan. Tapi yang berlakon tu sempat 10 video je. Lepas tu tak buat dah. Kalau ditanya kenapa, satu disebabkan masa tu lah. Kedua talent. Ketiga kos. Kita nak ajak talent sama kita tu, kalau mereka tu kawan-kawan, okey lah. Tapi kalau melibatkan orang luar, kita kena bayar sikit upah dia, paling-paling korang belanja dia air, minum air kan. Betul. Dan nak edit dia tu ambil masa juga. Jadi itu yang menjadi kekangan. Saya cakap tak boleh macam ni. Kita ni nak pergi go long ni, nak marathon ni. Betul. Jadi bila macam tu saya cakap susah macam ni. Kena saya cakap kena stop buat video ni. Kena tukar cara lain. Jadi dalam start daripada ada 1,000 follower sampai ke sekarang ni, memang banyak perubahannya. Kalau dulu awal-awal sebelum saya buat berlakon tu, saya buat video tip-tip macam teknologi lah. Contohlah macam mana kita nak contohlah kan, macam mana contohnya orang hantar WhatsApp kat kita, lepas tu dia delete, macam nak baca mesej yang tu delete kita kan. Dulu buat content macam tu. Lepas tu saya dah tukar dah. Sebab yang itu macam tak kena pula dengan aku kan. Aku bukan nak jual phone. Jadi kita kat bertukar-tukar. Dan idea-idea yang saya dapat pun banyak juga kita tengok daripada luar sebenarnya. Ada satu lagi mungkin tip yang boleh kita ambil kat sini. Kita mungkin boleh tengok contoh-contoh content creator di luar negara. Macam kita paling dekat boleh tengok di Indonesia. Sebab apa? Indonesia satu, market dia besar. Betul. Satu lagi, mereka punya content kadang-kadang out of the box daripada kita. Quality power. Idea dia power. Jadi kita boleh ambil contoh daripada diorang tu dan bawa ke sini. Contoh. Dan saya tengok macam Indonesia kan, diorang punya editing memang lagi heavy lah. Betul. Macam kita kat Malaysia, kita punya editor tak buat heavy sangat pun. Betul. Yang penting content tu memang bermanfaat. Kita lagi, kalau kat Malaysia dah boleh dapat sambutan yang baik dah. Setuju. Macam saya punya editing taklah tu heavy sangat. Nak compare dengan 2-3 content creator Indo yang saya tengok tu, macam gila power dia ni kan. Tapi saya cakap satu hari nanti memang aku akan go sampai level yang memang kalau orang tengok tu, kalau content creator yang luar negara, yang kalau kita Mak Saleh ni projek tahu tak apa, ZD Film. ZD Film saya macam familiar, macam nampak konten dia. Itu antara content creator yang pada saya, dia tak tunjuk muka, tetapi konten dia tu, tapi dia lebih macam motion punya video lah. Faham. Contoh macam isu terbaru ni kan, dia ada team dia lah. Saya kalau boleh nak sampai macam tu sekali. Dia punya tahap. Kalau dekat Malaysia ni tu lebih macam APHD. Yes. APHD. Betul, macam APHD. Tapi cuma yang ZD Film tu, dia majority content dia semua content pendek-pendek. Faham. Dan dia subscriber dia dah berpuluh juta lah. Faham. Dia tak buat video panjang, dia buat video pendek. Macam betul macam Pak kata, macam APHD. Dan sebenarnya APHD tu pun menjadi salah satu saya punya sumber inspirasi buat konten-konten itu. Sebab kalau PhD pun banyak video fakta macam tu kan. Betul. Itu antara, kalau di Malaysia, antara kita punya rujukan lah. Ada sumber inspirasi. Betul. Okey, terima kasih nasihat daripada Tuan Azmi. Dan last, mungkin Tuan Azmi boleh kongsikan satu buku yang Tuan Azmi boleh rekomenkan, dan 3 AI tools yang Tuan Azmi boleh sarankan kepada pendengar kita. Okey, satu buku. Ke nak lebih pun boleh juga. 3 buku. Satu je lah. Okey, satu buku. Satu buku, dia buku ni wajib. Buku Tuan Azmi wajib. Okey, saya tulis kan. Okey. Kalau satu buku ni nak sebut yang kaitan content creator, tak kisah. Tak kisah. Berkaitan dengan motivasi, content creation ataupun cerpen, novel, tak kisahlah. Yang mengubah hidup. Yang mengubah hidup. Ada satu buku ni, dia punya tu The Patriot, tak salah saya. The Patriot. Yang buku pasal duit tu, yang cover warna putih tu. Okey. Tengok apa tajuk dia. Nanti kita masukkan. Art of Money bukan,
adalah tapi pasal duit lah. Okay, buku tu antara yang mungkin saya boleh cadangkan kepada pendengar. Sebab apa? Sebab nanti letaklah gambar kan. Okay, sebab apa? Sebab buku tu dia mengubah cara kita berfikir tentang dengan kewangan lah. Kita tak lari lah. Kita sebagai content creator, kalau cakap nak buat jadi content creator tak apa, nak dapat income sebagainya. Jadi bila kita baca buku tu, dia mengubah cara kita berfikir tentang duit ni. Dan daripada situ kita akan faham macam mana duit ni berfungsi dan macam mana. Jadi dari segi maksudnya pemahaman kita terhadap duit tu akan berubah. Dan macam ni kita nak ubah hidup kita kan. Faham? Okay, tu pasal buku. Top 3 AI. Okay, top 3 AI yang saya base pakai sekarang ni, pertama ChatGPT. Wajib. ChatGPT tu dia wajib lah. Dan ChatGPT ni kalau siapa yang belum tahu, dia samalah macam DeepSeek, Gemini, Copilot, dia sama. Cuma dalam banyak-banyak tu, saya sendiri saya banyak pakai ChatGPT. Faham. Kedua, saya pakai TurboScribe. Oh, ni first time dengar ni. TurboScribe ni apa fungsi dia? TurboScribe ni fungsi dia, contohlah kan, kalau kita tengok video YouTube panjang-panjang, contohnya 10 minit. Kita nak tengok 10 minit video tu memang lama gila lah kan. Jadi boleh pakai TurboScribe ni, kita copy link YouTube yang dekat link tu, nanti dia akan simplifykan. Dia akan transcribekan apa kandungan dalam video tu, tapi syarat dia video tu kena bercakap lah. Faham. Jadi kandungan yang dia dah keluarkan tu, upload masuk dalam ChatGPT, minta dia buat ringkasan. Untuk kita buat konten sendiri. Faham, alright. Macam contoh saya nak buat satu story kan, saya cari kat dalam YouTube, orang dah ulas isu tu, so saya ulas balik daripada ayat yang dia dah buat tu lah. Ketiga CapCut lah. Kalau kita sebut pasal editing kan, CapCut. CapCut ni pun dalam dia ada AI dia. Betul. AI macam subtitle. Lepas tu kalau contoh tuan-tuan perempuan nak pergi kepada market luar kan, kita boleh guna fungsi yang bilingual language kan. Maknanya contoh kita nak buat bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Letak subtitle bahasa Inggeris tu, kadang-kadang orang di luar pun boleh reach kita punya content lah. Ni kalau siapa nak pergi luar lah. Betul. Dan dekat dalam, biasa saya pakai kat dalam CapCut tu, remove background lah. Sebab kita kan, macam saya sendiri buat green screen, so memang remove background tu sangat membantu. Faham. Jadi selalu 3 tu penting untuk as a content creator macam saya, dan tuan-tuan nak mula start nak guna AI, bolehlah guna tool ni. ChatGPT, TurboScribe dan juga CapCut. Dan satu lagi kat ChatGPT dulu tak boleh kita nak buat image atau video tau. Okay, betul. Dia macam kita boleh buat, tapi dia macam pergi kena macam ada satu lagi platform lain. Tapi sekarang dia dah masukkan dalam satu ChatGPT tu. Kita minta macam sekarang kan, saya nak buat satu visual ni kan. Kadang-kadang visual ni kita ambil daripada Google, kadang-kadang kita tak nak macam nanti orang cakap sama kan. Betul. Jadi kita minta ChatGPT tolong buatkan visual yang hampir sama. Jadi gambar dia cantik. Less than 1-2 minutes dah boleh buat dah. Dan gambar tu letaklah B-roll kat dalam video kita. Oh, menarik idea tu. Sebab kadang kita ambil gambar daripada Google, dia size dia kecil, blur. Betul. Tapi bila kita convert pada AI, dia akan jadi sharp dan juga lebih cantik lah. Betul. Lepas tu mintalah dia buat size TikTok punya tu. Betul. Vertical. Vertical. Jadi gambar tu jadi cantik. Ataupun contoh kita ada gambar kan, tag banyak lah gambar tu. Kau buat balik gambar ni tapi tag tu tak ada. Just nak visual saja. Nanti dibuatkan. Menarik. Banyak input-input yang kita boleh pelajari dalam episod kali ini bersama dengan Tuan Azmi. Yang saya boleh simpulkan, Tuan Azmi sejenis seorang yang explorer. Dia akan explore semua jenis konten dan buat semua jenis format yang dia boleh buat, dan akhirnya beliau temukan winning content, which is storytelling punya format. Kongsikan isu-isu semasa dan juga info-info menarik kepada subscriber dan juga followers beliau. Korang pun boleh buat macam tu. Boleh try macam-macam niche, macam-macam format video. Walaupun banyak orang cakap buat konten yang kita minat. Tapi sebenarnya boleh kita buat konten yang kita tidak minat, kita buat sampai kita minat. Dan akhirnya konten itulah yang akan mendapatkan kita followers dan juga income. So jangan pernah berputus asa untuk mencuba, teruskan mencuba, dan juga nasihat-nasihat daripada Tuan Azmi kita boleh aplikasikan dalam kehidupan harian dan juga proses kita buat konten.
Baik, jadi kalau ada input-input menarik yang korang pelajari dalam podcast ni, boleh komen di bawah supaya mereka yang tak nonton habis podcast ni boleh baca ringkasan daripada korang yang rajin mendengar podcast KAI Content. Dan jangan lupa subscribe semua social media, follow semua social media Tuan Azmi dan juga KAI Content ni guys. Alright, so kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih Tuan Azmi untuk perkongsian dalam episod kali ini. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.